Aku tak marah. Geli tengok kira kecil tu. Saya tak marah. Tak, harga yang tertulis kat RM8 berapa sen? Jadi saya bayar RM10 Ya, sen. Awak bagi saya balance RM2, betul tak? Nak kostan. Jadi saya geli rasanya nak keluar di siling tu. Habis aku kalau nak minta. Jadi aku nak RM8 je. Ya, tak payah siling masuk saya. tak apalah, bagi je lah siling. Dah harga dia RM8.50. Saya bagi harga sebenar. Saya geli. Apa yang gelinya? Saya Duit tak je nak tu. siling. Aku sarang koin tak nak. Aku nak RM1 je. RM8 cukup, RM8 dah. RM8 cukup. Ha. Tapi baca bagi saya RM1 je. Dalam tu aku tak ada hal aku boleh bagi. Tak apa, saya halalkan. Tak apa, it's Tak, okay. tadi aku kira tadi tangan awak tergeli rasa tadi berkira-kira sangat. Sedangkan Betul lah, harga saya bagi RM8.50. Harga saya bagi RM5 tu betul lah. Kalau tak cukup tadi saya tak. Tak apa, saya tak nak siling tu. Saya halalkan dia. Tak apa. Bukan, saya tak nak siling tadi. Tak apa. Saya halalkan dia, tak apa. Maksud saya tak nak siling. Faham? Kalau tak nak siling, pakcik cakap tak nak siling, tak payah nak cakap geli-geli geli ke apa. katanya. Apa yang geli sangat dengan duit tu? Geli kan keluar siling ke nampak. Tak payah nak geli sangat lah. Saya bayar ikut harga yang tertulis kat situ. RM8.50 kan, pakcik? Ya. Tak payah nak cakap geli-geli sangat lah. Saya nak bagi tu, saya nak cakap RM8. Ni nak masuk, nak U-turn. Kalau bayar Grab pun saya sanggup bayar Grab. Saya bayar tertulis harga kat situ. Kalau pakcik tak nak, tak payah nak naik bawa teksi. Saya tak ambil RM1 tu. Pakcik ambil je lah. Belakang dia kalau ada sikit orang.